bagi saya apa yang berlaku di Dun Selangor ni sebenarnya bukan salah Khalid Ibrahim. Bagi saya lah. Sebab apa? Dia tidak mempunyai kerjasama di antara orang-orang politik. Dia tidak dapat kerjasama daripada Pakatan DAP, PAS dan PKR untuk melaksanakan sesuatu benda. Bila Tan Sri Khalid nak membuat sesuatu, maka ada bantahan daripada DAP dan PKR. Sebab kalau mereka mengikut telunjuk kerajaan pusat, ini seolah-olah menunjukkan mereka ni bodoh. Jadi mereka nak menunjukkan mereka ni pandai. Bukti yang pertama saya nak katakan, Datuk Tan Sri Khalid sendiri kata dia bukan pak turut. Dia tak boleh jadi pak turut politik. PKR, PAS. Jadi masalah dah drastik, dah cukup serius di Selangor. Ini isu yang macam kalau kamu tengok dalam Dun Selangor minggu lepas, dalam seminggu 2 minggu ni, ahli-ahli DAP dah mula pertikai pemberian air percuma. Dia suruh tarik balik. Dun DAP, ahli Dewan Undangan Negeri Damansara kata tarik balik air percuma. Jadi ini membuktikan Pakatan Selangor ni, janji-janji mereka ni secara katun lah, autah lah, saja nak menipu rakyat. Dan mereka tidak mempunyai pengalaman dalam mentadbiran negeri. Yang susah rakyat. Untuk orang politik, mereka ni banyak yang bukan tinggal di kawasan Selangor pun yang ada. Calon-calon luar. Kawasan dia bila dah ada air, tak ada masalah lah. Bila kita tak ada air, pelabur dah mula angkat kaki. Dalam isu air ni, saya tahu banyak pelabur tak nak datang labur di Selangor sebab dah takut. Tak ada confident. Dan bila kita ingatkan balik, kalau kita ingat balik isu air ni, bila kerajaan pusat, yang paling penting saya nak beritahu di sini, kerajaan Selangor yang sedia ada, mereka mengapi-apikan, mereka meracuni fikiran rakyat Selangor. Kononnya mengatakan air ini kurang sebab kerajaan pusat. Sebab kerajaan pusat mereka cuba alihkan. Kalau kerajaan pusat boleh kontrol air, kenapa tiada percaturan air di Pulau Pinang dan Kelantan? Ini satu bukti yang nyata. Kerajaan pusat tidak perlu, apa perlu kita nak zalimi rakyat? Kalau kita yang membuat percaturan air ini untuk untuk melemahkan pentadbiran pembangkang, kita boleh buat di Penang, kita boleh buat di Kelantan, di mana benda ni tak berlaku langsung. Bila isu Langat 2 ini bermula, dan untuk makluman pihak media, Hulu Langat 2 ini sebenarnya dicadangkan zaman Datuk Abu Hassan, bukan yang terbaru. Datuk Abu Hassan masa jadi Menteri Besar, benda ni telah pun dicadang dan dalam peringkat pelaksanaan. Sebab kita tahu penduduk Selangor bertambah. Penduduk Selangor bertambah. Sebab apa? Banyak berlaku penghijrahan. Dan sebab setiap tahun jumlah penduduk Selangor naik 20 hingga 25%. Kalau ikut setiap tahun. Sebab banyak taman-taman perumahan dibina, banyak kondominium, banyak. So dia peningkatan ni drastik. So mereka dah tahu, kerajaan Barisan Nasional ni dah tahu benda ni akan berlaku tahun 97-98 untuk yang akan datang. Jadi kedegilan Pakatan Rakyat, kononnya mereka ni pakar dalam mentadbir negeri, pakar dalam ekonomi, pakar, dia memang semua pakar, yang tidak pernah dia ngaku kalah. Yang sekarang yang merana ialah rakyat. Dan saya juga nak beritahu dekat Tan Sri Khalid Ibrahim, kalau tak boleh bekerja sama dengan MPMP, DAP, PKR, PAS, bekerja samalah dengan pihak yang boleh bekerja sama.
Kalau dia tak boleh bekerjasama dengan DAP, PKR PAS, bekerjasama dengan pihak yang boleh bekerjasama, yang boleh memberi bantuan, yang boleh menyelesaikan masalah rakyat. Kalau tak boleh juga, bubarkan DUN dengan segera. Bubarkan DUN dengan segera, serahkan mandat kepada rakyat balik. Biar rakyat yang pilih. Biar rakyat yang pilih. Dengan isu air sekarang ni, dengan isu manifesto yang dijanji yang tak dilaksanakan ni, dah pening. Kalau kita tengok tahun 2012, begitu angkuh Kerajaan Selangor kata membran teknologi SUN memberi jaminan kononnya air tidak akan kurang. Mereka akan menggunakan air daripada sungai lah, air lombong lah. Mana dia? Mana membran teknologi ni? Membran dan membaran. Cukup amat memalukan. Mana membran teknologi yang dijanji? 2012 SUN. And saya pun masa pilihan raya tahun lepas, saya nampak ahli-ahli Pakatan Rakyat begitu angkuh. Kita akan selesaikan masalah air. Tidak akan berlaku percaturan. Round pertama dia kata ini kerja Barisan Nasional. Sengaja untuk mengungkit, untuk melemahkan pentadbiran, untuk menghalau pelabur. Sekarang dah jadi apa? Kalau kita tengok dekat dam-dam yang tertuntu ni, dah 37% dia punya air, water level. Tengok dia punya air, level air ni. You nak dakwa Barisan Nasional isap air ni ke? Tengok air ni, level dia dah 37%. Kalau 30% darurat lah. Dah darurat Selangor ni. Hancur. Tengok level air ni sendiri. Daripada mana? Yang sepatutnya sekarang dekat mana? Janganlah sebab politik susahkan rakyat. Saya cakap dengan bukti. Sungai Selangor. Zaman Khair Toyo jadi Menteri Besar, mana pernah ada percaturan air? Tidak pernah berlaku. Dia tahu macam mana nak buat. Malahan kita minta bantuan daripada negeri lain. Negeri Sembilan dengan begitu ikhlas malam telah menawarkan pertolongan. Kita mampu memberi air kepada Selangor. Begitu biadab, Pakatan Rakyat tolak, tak mau. Mereka kata mereka mampu menangani masalah ni, masalah air ni. Begitu ikhlas Negeri Sembilan, Kerajaan Negeri Sembilan. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Mohamad Hassan, Menteri Besar Selangor. Negeri Sembilan yang telah menawarkan bantuan untuk membantu Negeri Selangor. 20 juta gallon air sehari. Begitu ikhlas. Biadab, Pakatan Rakyat ni biadab. Menolak sebulat-bulatnya. Bukan Menteri Besar yang tolak, yang kuncu-kuncu, yang exco yang pula tolak. Apa dia orang tahu tentang pentadbiran ni?